Assalamualaikum. Dah beli? Okey. Sama. Banyak beli? Ha? Okeylah untuk cuti kan, nak cuti merdeka kan. Berniaga? Berniaga, korang berniaga? Oh, lemas Nera. Ampang Jaya. Ampang Jaya. Oh, okey. Tadi YB yang pasal Banyak membantu YB. Ha? Banyak membantu. Sikitlah, sikit je. Margin sekarang sangat tinggi. Baru-baru ni kadar sewa naik lagi. Saya terasa juga bila saya buat asam pedas sekarang ni. Saya tahu kos tu dah, saya tahu wow, nak dapat margin lebih tu banyaklah kena keluar kan. Nasi telur pun, ya Allah. Ya. Bukan RM10? Ya, yang luar. Oh. Tak ada ni. Terpaksa lah beli macam ni, carilah juga kan. YB sini dah jumpa YB. Kami dulu kampung Melayu Ampang. Harga hari tu ada pasal ribut tu kan. Ke rumah saya impact telur. Korang dapat tak duit tu? Duit tu dapat tapi kami ada apply untuk yang KPKT tu kan. SPB tu. Tapi tak lulus bukan sebab apa YB. Dia kata sebab nama rumah tu atas nama Wan. Datang balik. Saya dah hantar dah surat aduan dekat ruang bawah. Okey, nanti saya tengok. Kita buat betulkan balik. InsyaAllah. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, sama. Jom. Okey, saya daripada office saya dengan Jalan Rahmah ni dekat. Saya jalan kaki je lah. Kan? Ini berapa ribu langkah? Oi, dah dekat 3,000 dah pagi ni. Okey. Sebab tadi kita ada Merdeka. Okey, bagi yang mendengar, saya galakkan datang ramai-ramai. Cepat-cepat kita ada jualan Merdeka Rahmah hari ni. Saya tahu cuti sekarang panjang, 4 hari mesti ramai kat rumah tu. Tadi kat rumah tu macam-macam nak makan, kan? Okey, dekat sini je, office saya kat sini di hujung kat waterfront di sepanjang Jalan Ampang. Jom datang, insya-Allah. Okey. Buat kat sini ni lah sikit. Hai, apa khabar? Boleh, motor kena susun elok-elok kot. Kasih elok susun. Hai, ada asam pedas? Ada. Dah siap dah? Ingat ke siapa? Kau dah buat injection? Boleh sambil menderma. Assalamualaikum. Boleh banyak sikit cuti 4 hari. Cuti 4 hari. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik. Ni buka ni panas. Buka ni panas. Panas kan? Panas, buka. Letak tempat lain. Panas. Letak kat ni. Khabar semua? Sihat? Woi, saya pun nak beli juga ni. Saya nak beli sabun. Sabun sini murah tau. Telur tu mana cukup? 4 hari, 1 hari 1 papan. Nak buat kek lagi. Kan? Ayam berapa sekor? Berapa? 9 bulan. RM10 lah. RM10 lah. Berapa sekor tu? Berapa berat dia? Tak tahu. Okeylah. 10 lebih ada. Okey. Abang sihat? Abang tak bawa tu, troli? Habis dah? Ada troli tadi. Allah tak ada kerusi Berdiri okey ke? Nak buat macam mana? Ini first masuk je. Ramailah. Sambil-sambil tu tengoklah nak beli apa ya. Ni duduk sini kampung Melayu semua? Mana baru? Ada baru. Morning. Jangan lupa beli asam pedas. Tomorrow, today, bila? Every Friday je. Every Friday. Je. Tell me dulu kat office. Tapi dia pun bawa kat sini dah kalau siapa nak menyumbang kepada ni. Sihat semua? Orang perempuan lah. Ni cuti 4 hari ni pening lah sikit kan. Mengandung pun datang. Mana ibu mengandung? Bagi terus ke depan ibu mengandung. Tak payah tunggu. Boleh? Betul? Kau beli banyak? Meh, nak selfie? Nak selfie? Boleh. Okey. Right. Merdeka kan malam besok? Saya tak pasti nak datang pukul apa lagi Tapi insyaAllah datang. InsyaAllah. Boleh. Ramai. Tapi yang dekat Dewan tu ada apa? Ni lain ni Program apa? Program lain. Bukan yang Menteri Komunikasi tu?
Ya. Lebih kurang tu lah. Oh, tapi kita tak tahu sangat program. Saya tak tahu. Sahut. Saya sekarang ni anak tiri. Ya, kesian. Cuan saya, anak tiri. Apa dosa saya pun tak tahu. Kan? Politik. Kan? Itulah. Tapi saya tak kisah, lawan tetap lawan. Saya dua ipar datang sini. Okey lah, okey, insyaAllah. Okey ke ni, berat tu? Ni sekali? Orang je. Sabun murah tak hari ni? RM9.99. Saya suka beli pencuci punya mangkuk dia murah. Sunlight. Sunlight berapa ringgit hari ni? Sunlight RM4 Ah, kalau kat luar RM5 lebih. Apa lagi murah? Soflan. Sabun pun murah. Oh, okey. Sabun tak dapat tu. Betul. Dia sini dekat sini kalau memang sabun semua murah. Oh, hari ni dah gaji. Padahal orang beli. 4 bulan orang dah gaji dah. Cantik. Dah gaji. Okey, okey. Masuk pencen. Pencen dah masuk. Padahal ramai beli macam-macam. Okey. Abang pencen dah masuk? Pencen dah masuk? Tak ada pencen. Anak-anak dah bagilah tu. Okey, belanja. Ni kalau kereta kena pusing, kena buat supaya jangan halang lah. Boleh pusing. Dah potong pokok satu kat sini. Dah apa ni? Dulu kan ada pokok satu besar sini. Dua kan. Jadi bila dah potong tu lapang sikit lah. Kan? Saya suruh sini jadikan parking supaya orang boleh appreciate sungai ni. Nanti kita buat cantik lah sikit. Itu Dewan tu dah buat dah? Dewan di Kampung Melayu. Bila saya nak buat, kata ada orang lain nak buat. Tapi tak jadi apa-apa. Dewan apa nama panggil dia? Melayu ke? Bukan, ada satu lagi. Dia ada dua dewan. Satu Dewan Jabat Daerah tu. Satu sebelah tu. Ada nama dewan tu. Dewan Datuk. Datuk Tahir. Datuk Tahir. Katanya ada peruntukan nak dia bagi untuk baik pulih. Tak ada ya? Saya nak buat kompleks sebenarnya kat situ. Jadi macam nampaklah sikit something kan. Tapi peruntukan dah kena tarik pula. Baru je nak mencantikkan satu dua benda kan. Aduh. Kena buat protes. Tapi yang penting jaga beli asam pedas. Hai, khabar? Semua yang dengar, terima kasih datang. Kami berada di tapak di waterfront lah ya. Ini tapak parking. Kita ada jualan rahmah Merdeka yang pentingnya. Dan hari ini jangan lupa mari sini. Kita ada asam pedas. Asam pedas ini ikan. Kalau nampak kotak macam ni ikan bulat kita jual tetel. Tetel tak siap lagi. Dah siap tengah packing. Tengah packing. So bagi sini nasi jap satu. Setiap sumbangan anda RM10. Ni RM10 ya. Sumbangan anda akan dimasukkan ke tabung projek Amal Ampang. Peruntukan saya telah pun nak sebut apa ya, disekat ataupun tidak diberi melalui saya. Jadi saya pun nak question lah kenapa, macam mana mereka belanjakan duit itu kan. Sebab satu, kaedah perbelanjaan, yang keduanya siapa yang dapat manfaat kan. Tapi tak apa, sempena merdekakan jiwa anda. Anda kena memegang jawatan dengan penuh bermaruah. Jadi insyaAllah lawan tetap lawan. Okey? Terima kasih. Sama-sama. Okey. Jom. Yang tu tak letak lagi? Tak sampai lagi. Kalau sana nanti kalau orang datang kata hantar sini. Dia sampai pukul berapa? Sini sampai pukul berapa? Tapi saya cadangkan jangan semua sini. Buat 2 kaunter. Sebab dia bawa 10 ni tapi dia tak sampai ni. Mic tak sampai ni. Mic mana? Tak ada buat war-war apa-apa tak ada. Kena war-war lah kan. Separuh. Boleh kita bagi separuh? Boleh. Separuh sini. Ah.